Dia dapat ketam kat pantai Cina. Dia ada telur. Dia dapat. Tunggu air kecil ni aku nak tengok. Ya, tu adik panggil. Bila dia duduk ketip ni, ada ketip. Binatang tu tangkap lagi lepas ni. Dia nak membiak. Dia bertelur banyak. Dia membiak. Dia membiak. Kita berdosa kalau kita ambil dia. Dia mati. Kita bertembuluh dia dengan anak-anak dia. Bukan kita boleh makan besar ni. Nak pergi pasar ni macam seksa. Nak tangkap. Lepas tu sekejap lagi lepas balik. Okey lah. Tangkap susah. Pergilah cari lagi kot. Dapat lagi. Semalam tu lagi besar dia ni ke? Yang mana? Ya semalam. Yang mana? Adik jangan panggil lagi lah. Yang ni spesies lain lah. Dari kecil. Tengok. Lepas yang tu dia macam cakap ni. Lepas dalam ni dia masuk dalam pasir laju. Tengok 1, 2, 3. Tengok dia lagi dia laju. Tak masuk pun. Dia berlakon je lagi dia masuk. Tengok. Dia berpura-pura mati. Dia berpura-pura mati. Tengok. 1, 2, 3. Apa tak masuk? Adik panggil je. Kenapa dia tak masuk? Tak tahu. Kita cuba ya. Dia tengok Zaki lagi dia ke dalam. Nampak dia dah pergi dalam. Pergilah. Ibu anak ketam buat dalam tu. Tak ada lah. Ya tu. Tengah nak masuk dalam tu. Letak apa dia tu yang Tu remis. Bukan. Jadi tengok.